Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Palatau jalan-jalan edisi Pasar Seni untuk kali ini. Dia ada banyak edisi lah. Bola, nak buat edisi bola je. Faham dah tak ada. Okey, apa konten kita pada hari ini adalah merupakan hari terakhir untuk Rapid Kuantan beroperasi di Bandar Kuantan. Lepas ni kita akan digantikan dengan bas warna pink. Bala, warna pink ya. Tak kisahlah apa-apa pun. Jadi ianya mampu untuk membantu orang Kuantan untuk ke mana saja mereka nak pergi dengan harga yang sangat berpatutan. So hari ni nak ke mana dengan Rapid Kuantan di hari terakhir? Yang Pasar Seni buat masalah lagi. Kita orang nak pergi ke Sungai Lembing naik bas. 14 tahun weh. Aku tak pernah naik bas Rapid 14 tahun. Tapi jap. Adalah kenangan dengan Rapid. Masa tu kita ambil satu bas, kita pergi can dalam bas masa tu final lah, nak final Piala Malaysia tak silap. Masa tu geng-geng Elephant Army lah kan. Lepas tu geng-geng Pasar Seni buat masalah pula dengan Rapid Kuantan. Pasal kereta api sarung lah. Dan yang kereta api sarung yang terbaru 4 biji tu terbaik Rapid Kuantan. Kenangan tu kami simpan untuk diabadikan bersama-sama. Let's go guys. Mana ke Kuantan? Ya kan? Lebih pada 5-6 lah kot. 5-6. 4 Mei. Tak kali 4 Mei, Rapid dan kami ni My Bus. Memang banyak lah. Tapi saya jangan naik bas ni. Rapid ni pun naik kali kedua. Mana selama abang kerja ni pun memang tak pernah naik bas? Tak pernah naik bas. Yelah, sebab abang ni kerja merata. Jadi susah pergerakan dia boleh naik bas. Naik kereta, naik kereta pejabat kan. Memang kuat naik bas. Ya, banyaknya kereta pejabat lah. So hari ni hari last Rapid ni kita naik lah. Nak rasa pengalaman ke Sungai Lembing dengan kawan-kawan. Nampak? Orang lama OJ pun tak pernah naik bas dari Kuantan kan. Hari ni hari last tu dia naik ikut bas kan. Ni pun orang lama Kuantan kat sebelah ni. Rambut pun dah putih, dah jadi Naruto. Lagi tak pernah naik bas ni. Naik bas. Yang ni kali kedua naik bas Rapid. Hari pertama dia beroperasi. Ni hari yang terakhir, kali terakhir. Untuk naik bas betul lah tu. Tapi gambar dia hari pertama memang jahat. Nanti saya share gambar pertama brother ni. Memang jahat. Wajar gambar tu tapi tak apa. Sabar dulu. Memang taksi turun. Apa tak ambil dulu naik? Betul lah, tamam bas naik. Masa nak naik bayar. Tamam taksi masa nak turun bayar. Betul juga ya. Jahat sama dia. Bas naik, tamam taksi turun. Orang belakang dia ke? Pun jahat juga dia punya kata-kata tu. Satu je. Tu lah cakap pada demo. Okay, kita dah sampai kat Sungai Lembing. Alright, yang dah kumpul daripada Pembina Kuantan, daripada Taman Intel semua dah turun. So, aktiviti bebas. Kecuali 11.30 ada sponsor on. Check it out. Jom. Kita dah sampai ke kedai orang nak sponsor hari ni. Brother ni dia nak sponsor mi Jawa. Dia dah sediakan 100 pack kat kedai ni. So kalau korang nak makan mi Jawa, dia betul-betul depan Museum Sungai Lembing. Kedai nama dia kedai makan Tok Haji. Right? Jadi jom kita pergi makan mi Jawa dulu. Let's go.
video. Tag. Okey, dah setelah 2 jam kita berada di Sungai Lembing dengan bas Rapid. So, inilah perjalanan terakhir kami untuk pulang ke Kuantan balik dengan menaiki Rapid Kuantan yang akan berakhir beroperasinya pada hari ini. So, perjalanan terakhir berada yang sama. Right? Satu orang. Alright. Ini 3 orang tadi. Okay, time to go back. Alright, so hari ni settle. Okay, settle planning last minute. Okay, tak pernah tak last minute kan kau? Okay, nak last minute punya. Apa pun kita bukan nak berjalan kan ke Sungai Lembing. Alang-alang je lah kan. Yang penting apa dia? Kerjasama. Yang penting kita nak hari ni hari lah. Hari terakhir lepas Rapid. Tapi kenapa kau pilih Sungai Lembing? Saja ya kali ni. Banyak bas Sungai Lembing pergi. Kalau Ya, hujan. yang ni jauh sikit. Oh, jauh sikit. Jarak walaupun hujan. Ya. Hujan tu kita tak nak pergi hujan tu, tak kuasa kita. Jadi Apa awal pun tempat nak tuju tu penting. pun ada lagi yang naik. So, Rapid ni berguna lah sebenarnya. Okay? So, terima kasih Rapid Kuantan. Okay, berapa Rapid kan? Berapa Rapid? Pok sangat penat naik bas pertama kali naik bas nampak lah. Gitu jadi ha. Selalu naik bas sekolah je kayak gini. Hari ni hari ni naik bas Rapid. Bas sekolah dapat duduk tau. Ni pun bukan letih dah. Basah dah baju ah. Mana boleh tahu ada event ni? Sebab hari tu saya ada pergi ke Tapi Sarung. Nak tanya. Abang Joy ni dapat tahu daripada mana? Dari media sosial. Media sosial. Okey, pasal seni ke? Berapa kali dah join pasal seni? Tak ingat berapa. Berapa kali lah? Jarang lah tapi Okey, soalan saya terakhir. Event macam mana lagi abang nak lepas ni? macam jalan-jalan lah sekitar Kuantan ke. Dia nak berjalan-jalan sekitar Kuantan Betul ni? Kalau sekitar Pahang? Boleh juga. Okey, get ready bulan 6. Kita akan ke Jerantut. Oh, Okey, Jerantut untuk kereta api Sarung. Tanya soalan lagi yang lain pula. Okey. Yang brother ni memang dia akan follow pasal seni. So jadinya apa event yang lepas ni yang dia nak? Selepas ni kalau boleh buat fotohan sekitar Bandar Kuantan. Dulu kita buat, yang pernah buat dulu separuh Bandar Kuantan, suku Bandar Kuantan je. Ini kalau boleh kita buat meluas sikit lagi. Banyak lagi tempat-tempat hidden gem dekat Kuantan ni. Jadi kalau sambil-sambil buat fotohan tu seronok lah. Okey, so cabaran untuk kita. Ada request ni. Kalau Kuantan dulu Pahang tu bulan 6 lah. Cabaran tu kita boleh sahut tapi selepas bulan 2 lah, bagi hujan geda-geda sikit. Puasa bulan 3, bulan 4. Okey, selepas tu pertengahan tahun selanjutnya. Okey, dan seterusnya. Jangan hujung-hujung tahun lah, tengok hujan. Tengok hujan. Susah ini nak jalan pun susah. Nak lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada pasal seni. Akhirnya
perjuangan abang ni di Kuantan terakhir hari ni. Okey. Lepas kita nak pergi KL pula. Right? Terima kasih. 14 tahun sama Rapid Kuantan. Let's go. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa.